Harga emas tidak pernah murah. Setuju ke tak setuju? Ketika emas berharga RM200 1 gram, mahal lah emas. Ketika emas berharga RM300 1 gram, mahalnya emas. Ketika harga emas berharga RM400 1 gram, pun kita kata mahal. Ketika harga emas 500, kita masih cakap harga emas mahal. Dan hari ni emas sudah mencecah kepala RM600 lah tuan-puan, kita masih lagi cakap, mahalnya emas sekarang. Jadi hakikatnya emas ni tidak pernah murah dan emas ni sentiasa mahal pada zamannya. Kalau emas murah tuan-puan, kita tak kumpul emas dan itu bukan emas, itu tiruan. Jadi persoalannya, bila masa harga emas ni akan terasa murah? Harga emas akan jadi murah bila harga sudah menjadi sejarah. Emas berharga RM200 untuk 1 gram pada beberapa tahun dahulu yang dianggap mahal pada ketika itu. Fast forward beberapa tahun kemudian, pada hari ini rata-rata orang akan cakap murahnya emas 200 gram pada beberapa tahun yang dahulu. Jadi tuan-puan, untuk memulakan simpanan emas, kita tidak perlu tunggu masa terbaik, kita tidak perlu tunggu harga terbaik. Kita boleh mulakan dengan tukarkan sebahagian simpanan kita ke dalam bentuk emas. Kalau tak nak masukkan semua, masukkan sebahagian dan lihat pergerakan emas. Orang putih kata don't put all eggs in one basket. Maksudnya jangan letak semua telur-telur tu dalam satu basket yang sama. Siapa yang berminat nak memulakan simpanan emas 1 gram, 10 gram, 100 gram, 1000 gram, saya akan bantu daripada A sampai Z. Boleh menghubungi saya melalui pautan yang berada di profil dan saya akan bantu secara percuma sahaja.